Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda SAW ditanya apakah tanda keikhlasan itu. Baginda SAW menjawab bahawa kalimah itu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Tabarani. Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda SAW ditanya apakah tanda keikhlasan itu. Baginda SAW menjawab bahawa kalimah itu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan diharamkan oleh Allah SWT. Hadis riwayat Tabarani. Adalah jelas bahawa apabila seorang yang telah menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram dan yakin terhadap kalimah la ilaha illallah, maka tidak ragu-ragu lagi dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Namun seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih juga tidak menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang haram, maka tetap juga dia akan dimasukkan ke dalam syurga pada suatu masa nanti dengan berkat kalimah la ilaha illallah setelah dia menerima seksa akibat amalan buruk yang telah dilakukannya. Tapi jika seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga dia terkeluar pada keimanan dan Islam, itu adalah persoalan yang lain. Semoga Allah SWT melindungi kita. Faqih Abu Lais Samarkandi menulis, rahmatullahi menulis dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bahawa sangat penting bagi setiap orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya dan selalu berdoa kepada Allah SWT supaya ditetapkan imannya serta sentiasa menghindarkan dirinya daripada segala dosa. Ini adalah kerana terdapat orang ramai yang disebabkan kesan buruk pada dosa-dosa yang mereka lakukan, akhirnya iman mereka tercabut dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir. A'udzubillahi min zalik. Adakah keadaan yang lebih malang pada seorang yang namanya tercatat dalam senarai orang-orang Islam sepanjang hayatnya, tapi pada hari kiamat namanya tercatat dalam senarai orang-orang kafir? Ini merupakan penyesalan yang hakiki dan yang amat dahsyat. Tidaklah menyedihkan terhadap orang yang sentiasa berada di gereja atau di kuil dan akhirnya namanya termasuk dalam senarai orang kafir. Yang menyedihkan ialah orang yang berada di dalam masjid namun akhirnya digolongkan dalam kalangan orang kafir. Kerana ini berlaku kerana banyak perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan ketika bersendirian. Terdapat ramai orang yang diamanahkan kepadanya harta benda orang lain dan mereka menganggap harta itu sebagai harta orang, tapi mereka menyedapkan hati dengan alasan bahawa tidak menjadi kesalahan dipergunakan dahulu harta itu dan kemudian akan dikembalikan pada bila-bila masa dan boleh minta halal daripada pemiliknya. Malangnya perkara yang diharapkan itu tidak berlaku, tetapi maut telah datang terlebih dahulu. Terdapat ramai orang yang telah bertalak isteri dan menyedari hal tersebut tapi masih juga bersama dengannya dalam keadaan maut telah datang sebelum mereka mendapat taufik untuk bertaubat. Dalam keadaan semikianlah akhirnya iman orang itu tercabut. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada keadaan-keadaan seperti ini. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.